Kalau kita hanya sekadar tengok harga emas yang murah bila nak beli emas, sebenarnya itu bukanlah emas yang terbaik untuk kita beli. Ramai orang tertipu sebab fokus pada harga semata-mata tanpa tahu kualiti dan kelebihan sebenar sesuatu emas. Kata mentor saya, nak beli emas ni kena beli ikut package, bukan ikut harga. Ada 5 kriteria emas terbaik yang wajib kita tahu. Pertama adalah harga rendah supaya kita dapat lebih nilai untuk setiap gram. Kedua, spread yang nipis supaya bila jual balik nanti kita tak rugi banyak. Yang ketiga, jual beli yang banyak supaya mudah nak uruskan pembelian ataupun jualan di mana-mana sahaja. Dan yang keempat, stok tiada had. Maksudnya bila-bila masa kita nak beli emas sentiasa ada stok. Dan yang kelima, mudah urusan jual balik sebab emas yang baik mestilah senang dicairkan bila kita perlu. Kalau tuan-puan jumpa emas yang dikatakan tiada spread langsung, hati-hati ya, itu mungkin scam. Lagi satu, walaupun harga emas murah, tapi kalau spread tu tinggi dan susah nak jual balik, itu bukanlah emas yang terbaik untuk disimpan. Jadi tuan-puan, kalau nak cari emas yang menepati 5 ciri-ciri emas yang terbaik ini, saya syorkan tuan-puan simpan emas dengan Public Gold. Platform ini terbukti patuh syariah, mudah diurus dan sudah beroperasi lebih 16 tahun di Malaysia. Mula menyimpan emas bersama dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma, ataupun boleh terus tekan link di bio saya untuk saya bantu tuan-puan step by step. Okey, follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!